Sebab sini dekat Alostar boleh nampak kat sini je. Boleh berbanding cakap memang kat sini je dia. Kalau hampa peminat dessert, aku ada satu tempat yang wajib hampa try. Tuahku. Dari croissant premium sampailah minuman viral, semua ada. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Atta. Okey, saya sebagai supervisor lah di Tuahku Cafe ni. Kami semua Negeri Sembilan. Akak saya owner kedai ni pun orang Negeri Sembilan sebenarnya. Okey, lah ni kita tengok menu dia. Calabaut, RM18. Menu paling viral dekat kedai ni. Popiah yang disaluti coklat Calabaut berkualiti tinggi daripada Belgium, geng. Okey, yang ni pula Dubai Kunafa Croissant, RM8. Croissant rangup dengan feeling kunafa yang manis berkrim. Confirm buat hampa ketagih, geng. Yang ni pula banana nugget, RM9. Pisang goreng crunchy dengan topping yang hampa boleh pilih, geng. Lepas tu depa ada Big Mac Popiah, RM10. Popiah crispy dengan rasa ala-ala burger Big Mac, unik dan sedap. Yang ni Popiah mix. Harga dia RM13. Gabungan popiah dengan pelbagai topping yang hampa boleh pilih sendiri. Tak lengkap kalau makan dessert tak minum ayak, geng. Ni dua minuman antara yang paling top dekat sini. Yang ni tiramisu latte, harga dia RM14. Kombinasi espresso, cheese dengan tiramisu yang lemak berkrim. Yang satu lagi ni peach tea, harga dia RM9. Minuman buah yang fresh dan menyegarkan. Jadi kalau hampa nak cari pot dessert yang best dengan harga berpatutan, Tuahku ni memang hampa wajib try. Jangan lupa save video ni, geng. Tag member-member hampa, ajak depa mai.